Hai mak-mak, uniform sekolah anak dah settle ke belum? Tahun ini Syahila settlekan back to school 2026 dekat hari-hari sahaja. Apa yang best tentang hari-hari adalah masuk je kedai, staf terus datang membantu mencari saiz untuk anak-anak. Anak-anak Syah dapat uniform sekolah kebangsaan dan baju Melayu sekolah agama seorang 2 set. Banyak juga kan pilihan beg, rambang mata tengok. Tengoklah, anak-anak pun seronok shopping di sini, siap posing ala-ala model gitu. Membeli belah di hari-hari memang praktikal sebab semua ada di satu tempat. Bukan setakat baju sekolah sahaja, alat tulis, kasut, songkok, pakaian harian dan aksesori pun lengkap. Semua ini boleh dapat di hari-hari. Harga pun berpatutan. Apa tunggu lagi? Jom singgah hari-hari atau beli secara online di ihari.com. Stok terhad tau, free gift pun ada.